Ni dah start macam Okey, kembali lagi dalam Kubiang TV. Jangan lupa follow, subscribe, share dan like. Okey, jadi AJL ke-40 dah berlangsung. Jadi kita nak dengarkan lagu persembahan terbaik dari Aina Abdul. Kamu, let's go! Starting dia ni aku rasa memang agak sangat berbeza dengan Aina Abdul yang kenal lah sebelum ni. Jadi tahun ni memang nampak sangat perbezaan untuk Aina Abdul lah kat dalam AJL. Bandingan muzik-muzik. Assalamualaikum. Macam buat persembahan ni tu. Macam hati jemputan tu. Gila ada punya konsep dia. Dia guna berapi je ni. Macam mana dia buat batu-batu ni Okay, let's go. Macam 90-an ke lagi kan, 2000 lagu. Intro dia memang aku paling suka Aina Abdul kalau dia buat intro. Sedap. Selepas hujan, tinggallah aku menutup pilu. Angin terus memburu, mencuri kebahagiaanku. Tergadai aku di usung malu. Engkau tahu apa rasa didustai. Hey! Sayang, tempatmu seharusnya di sisiku, seperti yang kita janjikan masa lalu. Sayang, mengapa kau ikutkan amarahmu, puas aku menunggu. Cantik gila baju ni. Ya, aku boleh akui lah, lagu ni nak kata terlalu kuat pun tak adalah untuk AJL kan. Tapi still dia ada berbeza lah dengan lagu-lagu Aina Abdul sebelum ni. Suara dia memang kau pandu teruk dia. Sedap lah suara dia. Aku tak tahu kenapa orang tak suka. Burung bersiulang menari selepas Ni dah start macam tinggallah aku Ui, di mahal. mencuri Ui. tergadai aku di usung malu. Engkau tahu apa rasa didustai. Sayang, tempatmu seharusnya di sisiku, seperti yang kita janjikan. Cantik gila visual dia. Gila lah. Ini AJL loh. Gila lah dia punya stage yang dia buat kan. Gila. Oh, dia panjat tu di atas.
Tertarik belting sikit. Gila visual. Kau nak visual padu mana lagi aku tak tahu lah. Dengan background belakang ada apa? Lava-lava. Cantik gila tu. Ini jahat. Kali ni nampak macam Aina Abdul memang betul-betul just enjoy the performance. Ini cantik dia. Okay lah, dari segi vokal mungkin ada lah kekurangan itu sebab dia dah bergerak-gerak pelik-pelik apa semua. Teknik dia pun dah. Bersyair ni. Okey, jadi itu adalah persembahan daripada Aina Abdul yang kita dapat saksikan lah. Macam mana dia, walaupun dia menyanyi secara live kan, tapi kita dapat tengok macam mana dia punya visual yang kita dapat saksikan lah. Okey, bila dia dah campur daripada background, daripada dia punya prop, lepas tu dia punya pakaian dia. Ini dia barulah kita tengok, macam kita tengok sebuah, macam kita tengok satu benda yang memang di set up macam tu tau. Mahal lah. Okey, jadi suara memang aku rasa lah ada lah kucing-kucing sikit lah. Dia punya, yelah kau dah buat asyik-asyik akrobatik kat situ. Okey, jadi best gila lah. Kamu yang AJL ni memang paling padu lah. Okey, jadi harap tahun depan ada lagi. Apa pandangan korang dengan lagu Kamu daripada Aina Abdul? Jangan lupa komen kat bawah ni. Okey?